daripada 5, 4, 3, 2, 1. Baik, tangan tu. Ini dia pelancaran untuk Spider Unplugged 25 Oktober 2025 8 malam di Megastar Arena Kuala Lumpur. Kita nak minta kalau boleh marker pen. Kita nak turunkan tanda tangan sebagai tanda lancarlah konsert kali ini. Saya boleh? Saya bang. Saya dekat muka masing-masing lah. Right. Okey. Abang Ais settle. Ais. Apa tengah? Kat ni. Sini apa? Tengah mungkin. Boleh kan? Baik, itu dia tuan-tuan dan puan-puan, Spider Unplugged 25 Oktober 2025 Megastar Arena Kuala Lumpur 8 malam. Alright, itu dia ambil gambar dulu. Boleh ambil gambar dulu. Lepas tu kita nak teruskan dengan sesi Q&A. Itu yang akan mengcolorkan kita punya muzik. So sekarang dia agak lain sikit lah. Mungkin dari segi orang cakap apa selection ataupun pemilihan lagu kan. Kalau Spider kita dah biasa dengan lagu-lagu yang dah familiar dengan peminat lagu-lagu yang sing along. So mungkin kalau konsert bagi saya lah, kalau secara personally kalau konsert ni rasa macam nak dengar lagu-lagu yang mungkin orang cakap sedikit underrated ataupun diikat. So mungkin pendekatan betul-betul. Jadi kita memang amalkan setiap kali konsert kita ataupun mana-mana kita punya show ke, kita akan ambil satu atau dua lagu yang orang cakap tadi kan, yang which fan yang betul-betul ada album dia tahu lagu-lagu tu semua. Tapi yang biasa dengar radio dengan tu dia tak berapa dengar album sangat. Jadi dia tak biasa. Jadi saya ambil setiap kali konsert ataupun persembahan ambil peluang untuk kita perkenalkan satu persatu lagu-lagu yang tak biasa didengar macam tu lah. Jadi adalah list-list yang kita dah pilih tu. Antara lagunya bang, boleh bagi tahu hari ni? Ke masih ada? Boleh juga, tapi kita masih lagi rangka. Ada antara lagu macam Sumpah Tak Buat Lagi, lagu